Assalamualaikum. Aku percaya yang JMP yang kabur anak tu, yang melibatkan budak Siro tu. Aku percaya budak tu dia curi, termasuk curi lembu dalam hak halal, kepada hak halal Gambang. Kita nak minta unit mak kuasa Negeri Pahang ni ambil tindakan pada yang perempuan ni yang curi gelang emas, gelang tangan, apa benda bini aku ni. Habis sampai rumah tangga aku dia duduk ni, dia halau mak aku itu. Mak aku ni janji dekat situ nak bagi 1,600 gaji kan. Tiba-tiba kereta tu, kawan tu yang menipu tu kata lah, budak lah tu kan, dia gambar kat situ jadi 400 lebih. Duit 400 lebih tu daripada akaun bank aku. Aku ni tak ada gaji. Itu yang aku jadi pelik ni dalam sistem bilik kuasa dia bang ni. Yang dia tekak pada ibu sokor daripada tahun 99 ni. Aku hadir kat situ jadi juru tulis je. Jadi pencatat minit mesyuarat je. Sebab polis yang hantar aku pergi ke situ kan. Yang perempuan ni, yang lelaki dia kan, dia bercatat minit, apa benda barang-barang, apa benda kehidupan aku nak kena curi dengan kawan tu. Dia nak kena curi barang-barang tu. Termasuk anak leman ni, yang perempuan, dia nak kena curi benda tu. Aku tak faham juga kenapa dia nak kena curi. Balik. Aku pergi ke situ sebagai pencatat mini mesyuarat. Yang kali pertama dia orang majlis tu, apa benda tu, ayah aku jadi pencatat majlis dia orang tu. Lepas tu majlis angkat raja tu, dapur tu. Yang kedua ni Mukri ni, aku jadi pencatat mini mesyuarat. Tapi aku bagi tahu yang ibu sokor yang dia orang tu bukan. Dia orang Kedah. Dia ada kena-kena dengan Yamin ni. Kan? Tak tahu dia jadi macam mana, gila dia. Kawan tu nak kena curi benda tu. Habis kain baju aku, habis barang-barang aku. Termasuk dia menyamar jadi ketua polis daerah dekat situ. Dia lepaskan Zaini Zamsari ni bersama dengan Sahar ni. Kawan tu kena tangkap lebih kurang dalam 2 tan ganja. Sabu pun ada 2 tan tau. Tiba-tiba Askar tu balik dia daripada dekat Bandung, latihan dekat Bandung sana. Yang parpu punya tu. Yang parpu dia yang pergi dengan aku sekali lagi tu. Ke sana. Aku pergi pakai uniform polis, tak pakai uniform askar kat situ. Kan? Tak tahu jadi macam mana. Yang kawan ni dia nak kena curi apa benda barang-barang kemas. Apa benda hak duduk dalam rumah tu. Yang di Kedah ni, Yamin ni. Sampai rumah hak duduk dekat Kedah, buat dekat rumah dekat Kedah tu. Aku ikat batu sendiri dengan pok mentua dekat situ. Nak kena sihir dengan dia. Termasuk dengan Pak Usuk A ni. Anak Pak Usuk A. Anak Pak Usuk A ni jadi perancang utama dekat situ. Dia nak menipu tu. Tak lama anak Usuk A ni jadi ibu sokor kat situ. Kau tengok lah. Ini aku notifikasi dulu tau. Bagi tahu. Sebab daripada awal dulu Usuk A ni. Dia kata ada kaitan dengan situ. Kita tengok. Mayang kering. Kita ambil mayang kering yang di hutang ni.